Islam tidak menghalang benda tu kemajuan teknologi dan sebagainya, hatta bom nuklear ke apa, untuk mempertahankan negara memang boleh. Ya, orang nak acah-acah kita, kita ada nuklear. Orang tak boleh serang kita, orang takut. Memang boleh. Mereka yang tak baginya. Dah, sebab dia tak nak orang lebih pada dia. Itu je. Dalam Islam boleh. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu punca salah satu. Kalau Islam, semua negara Islam satu, itulah ya. Sebab tu satu doa yang Allah tak terima daripada doa Nabi kita, umat Islam tidak bersengketa sesama sendiri, Allah pun tak terima. Ya, umat Nabi bangkit dulu, umat Nabi masuk syurga dulu, jangan balas umat Nabi atas dunia balas akhirat, semua Allah terima. Satu saja, jangan disebabkan kemarau, ya, umat Nabi Muhammad mati sebab kemarau, tak ada. Ya, banyak benda. Tapi Nabi minta umat aku supaya jangan bergaduh, jangan bersengketa sesama umat Islam, umat orang beriman. Tidak dimakbul oleh Allah. Sebab tu kita kena manage. Sebab apa? Supaya kita manage mengikut kehendak Allah Ta'ala, insya-Allah akan berlaku. Tapi kalau masing-masing nak menegakkan bangsa mereka masing-masing, ya, maka sebab tu tidak akan berlaku. Hanya kesatuan ada dalam Islam saja. Bila manusia umat Islam tidak letak Islam di depan, tidak akan bersatu. Ya, Arab Jordan dengan Arab dia, Arab Palestin, Arab Syria dengan ni, cara dia. Itulah hasil daripada pemecahan, pembahagian negeri-negeri Islam oleh Barat. Ya, Perancis, Spanyol, Inggeris, 3 negara. Dia bahagikan negara umat Islam yang besar seperti Syam. Syam tu asalnya Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. Asalnya Syam, tapi dia belah supaya apa? Umat Islam jadi kecil, makin kecil, maka tak masing-masing dengan negeri dia, masing-masing dengan negeri dia, akhirnya jadi lemah. Itu jaya. Kita tengok negara besar China, kenapa dia digeruni? Memang negara dia besar, rakyat dia ramai, satu negara. Satu kepimpinan. Ni kalau Syam tu sekarang, Jordan negara dia, Syria negara dia, dia ada pemimpin dia sendiri. Lebanon negara dia, Palestin negara dia. Kau nak diserang, lantak kau lah, sebab kau Palestin, aku Jordan. Berjaya lah. Itulah kesan daripada penjajahan dan pembahagian, dipanggil tamzik. Dalam kitab Junullah Syahid Hawa, ya, mereka menjuzuk-juzukkan negara umat Islam, dijurai-jurai, dibelah-belah, dipanggil apa tu? Pecah. Dipecah-pecahkan negara Islam besar supaya kecil, supaya umat Islam tidak kuat sampai kiamat. Ya, itulah kuat balik bila Nabi Isa turun. Isa memimpin dunia. Betul lah, ahli falsafah kata, ya, Islam, dunia akan menjadi aman, bahagia, sentosa bila dipimpin oleh Nabi-Nabi. Itulah Nabi Isa, kan? Ada orang yang mempunyai sifat Nabi-Nabi tersebut, ya, sidik, amanah, tabligh, fatanah, bahagia. Itu ahli falsafah mengkaji benda itu. Itu dia kata. Jadi sebab itulah, ya, kita kena ke arah itu supaya kita dipandang mulia oleh Allah, oleh makhluk Allah, apabila kita letak Islam sebagai matlamat hidup kita. Kerana itulah kemuliaan kita. Sebab itu sesuatu benda dia akan ada sebab. Dalam Quran sebut likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu benda dia ada sebab. Penyebab tu ada. Jadi kita nak cari sebab lah. Dah berpuluh tahun kita masing-masing, walaupun agama serupa, bangsa serupa, bercakap pun serupa, makan wudu pun serupa, contohlah, makan sambal pun, belajar pun serupa, tapi fikrah berlainan. Itu kita nak satukan supaya kita faham
Kita kena sayang tanah air. Kita kena jaga agama yang menyelamatkan kita, bangsa kita, supaya kita tidak menjadi hina dalam negara sendiri. Itu betul. Kita boleh dihina. Banyak dah negara-negara umat Islam, bila mereka meninggalkan agama, meninggalkan kelebihan agama atau bangsa mereka, mereka akan dihina. Kegagalan sistem ciptaan manusia. Kenapa kita perlu berpegang dengan Islam? Kemudian saya harus mengetahui dan menginsafi tentang selok belok serta kegagalan yang dialami oleh sistem hidup dan ciptaan manusia, baik di timur maupun di barat. Confirm, komuni hancur, sosialis hancur, apa sahaja, ya. Islam, oleh kerana umat Islam meninggalkan Islam, sebab itu Islam tak bangkit. Sama ada yang berpahaman kapitalisme. Saya tadi terlupa masa Tok Janggut tadi, ya. Dalam isu Tok Janggut tadi, memang Tok Janggut diminta oleh kerajaan Islam Turki Osmaniyah untuk melawan, ya, melawan British. Maka Tok Janggut dengan umat orang Melayu, orang Melayu itu menentang penjajahan Inggris di tanah Melayu, menentang cukai, menentang macam-macam, ya, sehingga Tok Janggut diburu. Jadi sama ada yang berpahaman kapitalisme, demokrasi, liberal, sosialisme atau komunisme, tidak syak lagi ini adalah kerana keterbatasannya, kelemahannya, sifat sementaraannya dan hakikat yang dari ciptaan insan. Dia semua tu manusia yang cipta mereka. Komunis manusia buat, sosialis daripada manusia, kapitalis, ataupun apa-apa jenis lih-lih ni, semua daripada manusia. Bila manusia buat lemah. Tapi Islam tidak. Al-Islam huwal Islam, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap utuh teguh sampai bila-bila, ya. Atau dia kata anjal tadi tu, murunah tadi. Satu kegagalan sistem sosial. Punca kenapa? Memang ini yang menulis ni bukan orang Malaysia ni. Menulis buku ni adalah doktor, dia panggil apa? Fathiyakan, orang Arab. Yang hebatlah Dr. Fathiyakan, pernah datang Malaysia sekali dulu. Dia almarhum lah, ya. Dia boleh tulis kitab ni, buku dia ni, Madza yakni intimat Islam. Lalu diubah oleh Fajar Bakti pada tulisan Rumi, supaya kita mudah faham. Dalam arena sosial, sistem yang dipanggil sistem kanan atau kiri ternyata gagal untuk memantapkan kebahagiaan, keharmonian dan kestabilan. Malah banyak sudah malapetaka yang ditanggung oleh manusia terbit dari sistem-sistem ini. Ya, manusia, bikinan manusia pasti lemah, ya. Nak lawan Allah Ta'ala tak boleh. Sistem Allah Ta'ala dalam agama, dalam Islam ni, sebab Islam ni lengkap. Itu dia kata syumur tadi, lengkap. Tanya dalam bab apa? Dalam bab akidah, Islam nombor satu. Dalam bab ibadah, Islam. Dalam bab akhlak, moral, nombor satu. Dalam bangsa lain tak jumpa, kita tak pernah jumpa sejarah, ya. Bila kita berperang dengan musuh cedera, dirawatnya musuh yang cedera itu. Ini berlaku dalam Islam. Bila Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib, perang apa? Tentera musuh cedera, dalam peperangan, maka dirawat oleh doktor-doktor daripada tentera Islam tu. Musuh. Kalau kita hanya bagi mati, ini berlaku. Tidak zalim. Dalam Islam, berperang dengan tentera sahaja, orang kampung, orang perempuan, orang tua, kanak-kanak, binatang ternak, rumah ibadah tak akan dimusnahkan. Berdosa dalam Islam. Sebab itulah sistem selain berislam gagal. Ya. Ternyata ikatan kekeluargaan semakin terburai.
tengok di barat, ataupun orang yang tak ada agama, tak ada nilai kasih sayang antara seorang ibu, seorang anak, seorang ayah, seorang bapa. Tapi Islam ajar benda tu. Mak ayah kamu kena buat baik. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Bila mereka dua, salah seorang tua atau dua-dua tua dalam jagaan kamu, jangan kamu cakap cakap, jangan kamu bentak, sergah, tak boleh. Islam ajar. Bahkan Islam mengajar dalam surah An-Nur, anak-anak waktu-waktu, ada 3 waktu anak-anak tak boleh buka pintu masuk dalam bilik mak ayah. Ada dalam surah An-Nur, ada. Waktu lepas subuh, waktu tengah hari, waktu malam, tak boleh. Dinyatakan dengan jelas oleh Allah Ta'ala, adab anak dengan ibu, dengan bapa, lain tak ada. Mana ada sistem lain, agama lain mengajar benda tersebut. Hanya Islam saja. Kasih sayang semakin pudar, akhlak runtuh dan runtuh, nilai-nilai keutamaan keluruhan sudah kehilangan harga. Ketegangan dan permusuhan mengambil tempat kedamaian dan ketenangan. Betul, bila kita tinggal Islam, kita tak ada semangat kasih sayang. Islam menganjurkan kasih sayang. Sebab tu bila Nabi tubuh negara Islam Madinah, apa motto Nabi? Kalau kali ini kita kata kerajaan Madani, Nabi kalau dulu satu Malaysia pun macam-macam lah. Mengikut siapa yang naik dah. Kalau Tok Guru di Kelantan, membangun bersama Islam, kata tu. Tok Guru Aziz Almarhum. Nabi motto Nabi, ufsus salam, sebarkan salam, wasillul arham, wa at'imut ta'am. Nabi, tengok, Nabi naik negara Islam sebagai ketua negara. Nabi kata, sebarkan salam lah, mana banyakkan, bila bertemu saja beri salam, dan hubung silaturahim. Sebab Aus Khazraj berpecah masa tu, maka dengan Islam mereka bersatu. Bayangkan tuan-tuan, kalau baca kisah, tuan-tuan baca surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillah. Cuba tengok tafsir yang lanjut, yang panjang. Aus Khazraj ni berpuluh tahun tak pergi mari. Aus Khazraj ni adik-beradik, anak cucu mereka bergaduh. Sebab untuk seekor pun bergaduh berpuluh tahun, berbunuh-bunuhan. Tetapi bila Islam sampai ke Madinah, mereka boleh duduk bersama-sama. Muhajirin Ansar, Aus Khazraj menjadi umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khairu ummah. Kenapa? Sebab Islam. Islam nak bawakan. Kita nak dapat mulia, itulah cara dia. Itu yang dia karang kitab ni. Dia kata, ketegangan dan permusuhan mengambil tempat kedamaian dan ketenangan. Bila sistem sosial manusia sudah hilang. Semangat egoistik dan mementingkan diri mengalahkan semangat kerjasama dan mengutamakan orang lain. Tuh. Sebab penting diri, masing-masing penting diri. Bila ada semangat penting diri, punah. Bukan setakat dia seorang punah, orang lain pun rosak, punah habis. Jadi menghilangkan semangat kerjasama. Tak dengar cakap orang, dia kira cakap dia je. Dan hilang semangat mengutamakan orang lain. Sebab kita ni salah satu Nabi, kita kena utamakan orang lain. Macam sahabat dalam peperangan, luka parah sahabat Nabi, luka parah ni, kawan ni nak bagi air, ada air sikit je, yang luka parah, tapi ramai yang luka. Bila nak bagi minum air, yang luka ni dah bagi ke sebelah, dia lagi tu, bagi ke sebelah. Tengok, nak cerita bagaimana semangat persaudaraan yang diajar oleh Nabi.
Walaupun nak mati, nak suap air, dia lagi perlu air. Yang ni, kerana lagi perlu air, lah mati begitu. Kenapa? Sifat kasih sayang, tidak mementing diri. Nah, ada dalam Islam mengajar begitu. Sejarah membuktikan kepada kita. Inilah yang kita disuruh kita bersama-sama faham bahawa kenapa Islam itu perlu kita ambil sebagai penyelesai masalah. Dua, kegagalan sistem ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kapitalis sosialis ternyata gagal dan mewujudkan syurga impian atau masyarakat serba adil sebagaimana dilakukan. Dari sistem ini tercetuslah bermacam-macam krisis permasalahan hidup. Lahir pertarungan kasta, kezaliman sosial, eksploitasi kepartaian, monopoli, kemiskinan, pengangguran dan 1001 macam masalah. Betul. Gagal. Hari ini memang ekonomi diambil oleh orang. Kita ketinggalan di belakang. Islam sangat mementingkan ekonomi. Sebab tu Islam ni adanya zakat, adanya harta faid dalam Islam dah, adanya dia panggil kharaj, adanya jizyah. Jizyah ni cukai. Orang bukan Islam, duduk negara Islam, dibayar cukai kepala. Ada di zaman Umar Abdul Aziz, harta melimpah ruah daripada cukai ni. Cukai daripada orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Bayar. Jadi ekonomi ni penting juga. Tapi kalau sistem kapitalisme, monopoli, yang kaya lagi kaya, yang miskin lagi apa kedana. Dalam Islam menyebut Suratul Hasyr ayat ke-7, kaila dunatan bainal aghniya, supaya harta-harta negara tidak beredar berlega di kalangan orang-orang yang tertentu, orang kaya. Supayanya menyeluruh. Islam menyebut dalam Quran. Supaya semua nikmat ekonomi, kesenangan dirasai oleh semualah, tak kira atas bawah, semua. Itu Islam ada. Kegagalan sistem politik. Dalam arena politik, sistem ala ketenteraan, demokrasi, republik yang beraja dan tidak beraja bertanggungjawab melahir dan merasa serta membiarkan penyelewengan serta kebejahatan dalam setiap peringkat. Penyalahgunaan kuasa, sikap pilih kasih, rasuah, merasa bersalah diri dengan kekuasaan, di samping bencana fitnah, pembunuhan, penggulingan kuasa silih berganti, pemberontakan, penyingkiran serta bunuh diri, assassination hampir-hampir menjadi kelaziman sistem tersebut. Itu kita tengok barat macam mana. Dan kita pun kalau kita berkiblatkan mereka, akan jumpa macam itulah. Selagi mana kita tidak berkiblatkan Al-Quran dan hadis, kita ikut follow mereka, kononnya mereka maju, kita pun akan menerima nasib sebegitulah. Rosak sistem politik dalam negara. Bila kita sistem monopoli, sistem penyelewengan, rasuah dan sebagainya, betul, ekonomi pun hancur, rakyat pun menderita. Betul, rasuah ni bahaya. Betullah, rasuah ni yang bagi, yang terima, yang beri, yang sogok pun masuk dua-dua masuk neraka. Berapa? Orang yang layak dapat, contoh kalau satu-satu kerja, patut orang ni layak sebab dia mengikut piawai yang sebenar. Yang tu oleh kerana dia sesuatu yang dia beri ke apa ke, maka orang lain tak dapat yang layak, dia yang tak layak tu dapat. Itu rosak habis. Berapa? Itulah kata sistem rasuah bahaya. Ekonomi bahaya, makan minum, harta yang berlega dalam kalangan kita. Kalau banyak rasuah daripada harta yang halal, lagi bahaya, tak berkat. Betul? Dalam negara. Impak kegagalan sistem ketenteraan. Dalam bidang ketenteraan, sistem ini banyak menanggung dosa, mengabaikan nasib masyarakat dan negara Islam yang lemah, seperti persoalan Kashmir, Eritrea, minoriti Islam di Filipina, soalan Palestin dan sebagainya. Yang lebih parah dari itu, ada pula negara Arab menjadi krisis tersebut sebagai daun dalam permainan politiknya untuk menggadai atau mempergunakannya sebagai isu untuk menjamin kuasaan mereka agar berlarutan. Inilah oleh kerana takut negara mereka
apa ni, mendapat bahana daripada itu, maka didiamkan ya pembelaan terhadap isu Palestin, isu negara-negara yang ditindas. Itu mereka diamkan saja. Sebenarnya kita orang Islam disebut oleh Nabi, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli hal orang Islam yang lain, maka dia bukan kalangan orang Islam. Nabi sebut. Ya betul. Orang yang beriman macam mana? Tidak sebenar orang beriman dia tidur malam dalam keadaan kenyang, jiran sebelah dia lapar. Itu bukan orang beriman, kata Nabi. Orang beriman ni dia kenyang, jiran sebelah rumah dia pun kenyang, dia tolong. Itu yang Nabi sebut. Kita pun kena begitulah. Harta ni anugerah Allah. Apa salah kita limpah kepada orang lain? Itulah ya, itu nak sebutnya. Jadi dia kata sistem ini juga bertanggungjawab terhadap pengabaian membina kekuatan fizikal jiwa ummah yang memboleh mereka menghadapi penjajahan, pengusiran, mengusir Israel dari bumi Palestin. Ni ya, mana mereka lah sebenarnya yang kena bertanggungjawab untuk mengusir Yahudi Israel daripada Palestin. Yang nampaknya Iran, mana dia bersungguh, walaupun dia Syiah tapi dia komit. Komit dan dia bersungguh-sungguh lawan Israel supaya Israel keluar daripada Palestin. Dan ternyata sungguh-sungguh dia sehingga dia dipulau berapa puluh tahun, puluh tahun, dan akhirnya membuahkan hasil sekarang ini, digeruni oleh mereka pun digeruni ya. Israel memanglah jadi itulah tuan-tuan, ya saya wajib yakin bahawa masa depan untuk Islam. Itulah disebut di sini. Nanti kita akan masuk bahagian kedua. Apa arti saya menggabung diri dengan harakat Islamiyah? Ya, bahagian kedua ni saya mesti hidup untuk Islam. Itu insya-Allah. Jadi sekarang itulah. Jadi perbincangan kita ni dia luar kotak lagi lah. Di luar kotak lah ni. Bukan dalam ya universal. Jadi minta maaf lah kalau apa-apa perkataan ataupun huraian yang kadang-kadang ya terkena keterapa pun itu biasalah. Ataupun kita sendiri tak mengabaikan tugas ni, kena pada kita lah. Mana kita nak balik kepada Islam, penyelesaian sebagai penyelesaian. InsyaAllah.